الله أكبر ولله
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وذاب الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengurusi surah Ar-Raudah, Saudara Tali, Imam, Saudara Noh, AJK Surau dan serta ahli qaryah surau dan penduduk Istana sekalian. Moga Allah memberkati kita pada pagi ini insya-Allah. Sebelum saya memberi sedikit peringatan ataupun perkongsian, saya mengucapkan dahulu selamat Hari Raya Aidil-Adha, maaf lahir dan batin. Moga pada tahun ini hari raya kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Untuk peringatan yang pertama, mungkin ada yang terlupa ataupun yang terlepas pandang ke dalam grup. InsyaAllah saya akan memperingati lagi. Yang pertamanya, program ibadah korban di Istana. InsyaAllah kita akan buat pada esok hari, pada 8 hari bulan. Esok 8 hari bulan. Esok 8 hari bulan pada pukul 8 pagi kita berkumpul di pekarangan A11 dan A10 di ujung sana. InsyaAllah kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita korbankan 1 ekor lembu dan 2 ekor kambing insyaAllah. Dan dalam pembahagian lembu tu ada 1 akikah. InsyaAllah kita akan bergotong royong untuk masak bersama-sama lah. Dan seterusnya yang kedua, sedikit peringatan untuk solat Hari Raya Aidil-Adha. Okey, untuk pertama kalinya yang pertamanya kita lihat usolli sunatan Aidil-Adha rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dan niatkan dalam hati, sahaja aku solat sunat Aidil-Adha mengikut imam 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan seterusnya imam akan takbir Allahu Akbar. Lepas tu imam akan baca doa iftitah dan makmum pun baca doa iftitah. Dan takbir yang pertama iaitu 7 takbir. Di selingan takbir akan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1 kali saja setiap selingan takbir 7 tu. Lepas tu imam akan baca Al-Fatihah dan surah Lazim, rukuk, sujud dan bangun kembali. Pada rakaat yang kedua akan takbir 5 kali. Dalam takbir 5 kali pun selingan dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan seterusnya imam akan baca Al-Fatihah dan surah Lazim, lepas tu sujud, rukuk dan diakhiri dengan tahiyat akhir. Dan selepas pada tahiyat akhir, imam akan takbir raya dan doa. Selepas pada doa, insyaAllah khatib akan membaca khutbah
selepas membaca khutbah dan selesai membaca khutbah, kita bersalam-salaman dan seterusnya. Alhamdulillah, mungkin ada rezeki di luar, kita bolehlah bersarapan pagi bersama-sama. Kita menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama kita yang tak balik kan? Hari Adha. Hari Adha. Awak sikit, tengok melengung mai. Kita akan sambut di luar. Kita akan ada sarapan pagi sikit. Kita berkongsi rezeki. InsyaAllah moga Allah memberkati rezeki tersebut dan diberi rezeki yang melimpah ruah pada yang menyumbang sarapan pagi kita pada pagi ini, insyaAllah. Dan seterusnya untuk ingatan untuk esok, saya lupa, kita boleh berkumpul awal lah pukul 8. Kita akan tumbangkan lembu dahulu dan kambing. Dan kita, kalau boleh kita bergotong royong lah bersama-sama. Kita bawa peralatan kita, pisau apa semua, untuk kita bersama-sama, untuk kita program kita buat kali yang ke-4. 4 kali lah, alhamdulillah 4 kali lah kita buat program korban ni. Moga pada tahun-tahun seterusnya ada lagi lah yang akan korban lah. Okey ya. Sebelum kita melaksanakan solat fardu lagi, solat sunat Hari Raya Aidiladha, siapa ada pertanyaan ataupun tak faham untuk kita melaksanakan solat sunat Hari Raya Aidiladha? Kalau tak ada, ada? Tak ada? Semua faham kan? Okey. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة سنة عيد الأضحى ركعتين رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. صلي وسلم. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayna saghira. Allahumma inna nas'aluka wa jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ka'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. والوالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبارغة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا سخرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الذي لا يضر شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله القائل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أراني في المنام أني أذهبك فانظر ما ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, Khatib akan membicarakan khutbah Idul Adha yang bertajuk berkorban atau terkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berhimpun bersama dalam suasana penuh kesyukuran dan keinsafan meraihkan hari raya Idul Adha, hari kebesaran yang mengangkat makna pengorbanan, ketaatan dan keikhlasan yang agung. Ia bukan sekadar satu perayaan tahunan, tetapi satu medan untuk kita memperingati dan menghayati kisah pengorbanan luar biasa Nabi Ibrahim AS dan anak kandungan Nabi Ismail AS. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakam kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan melalui mimpi untuk menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Nabi Ismail AS, seorang ayah yang telah begitu lama menanti kelahiran zuriat. Akhirnya diuji dengan perintah yang amat berat. Namun sidang jemaah sekalian, perlu sedar bahawa pengorbanan ini tidak mungkin dapat dilaksanakan melainkan dengan wujudnya kepatuhan dan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dari baginda seorang, tetapi juga daripada anak kandungnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS. Bayangkan jika Nabi Ismail AS membantah, maka tidak wujudlah ketaatan secara menyeluruh dalam keluarga baginda. Maka jelaslah di sini pengorbanan itu bukan hanya terletak di bahu individu, tetapi lahir dari suasana yang menyokong, yang membenarkan dan memperkukuh ketaatan. Kita juga dapat perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim AS mampu membina keyakinan dalam dirinya melalui wahyu yang datang berulang kali daripada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan baginda tidak goyah walaupun diuji dengan sesuatu yang paling baginda sayangi. Baginda juga tidak terus bertindak melulu tanpa sebarang pertimbangan. Sebaliknya, baginda memilih untuk memberitahu anaknya sebagaimana yang dirakamkan dalam surah As-Saffat ayat 102 yang bermaksud, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirlah bagaimana pendapatmu." Lantas dijawab dengan penuh taat dan redha oleh Nabi Ismail AS, "Wahai ayahku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya-Allah ayah akan mendapati aku termasuk dalam golongan orang yang sabar." Demikianlah kemuncak ketaatan dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, sehingga menjadi asas persyariatan ibadah korban. Dan inilah juga natijah daripada persekitaran yang mendukung ketaatan berlandaskan kefahaman agama yang sahih dan keyakinan teguh terhadap apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, kita seharusnya sedar dan insaf bahawa di sebalik maqasid ibadah korban itu bukan sekadar menyembelih haiwan semata. Hakikatnya ibadah itu menuntut satu bentuk pengorbanan yang jauh lebih besar, yaitu keikhlasan dan kesanggupan untuk mengorbankan segala apa yang menghalang kita daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tanyakanlah pada diri kita, apa sebenarnya yang menghalang kita daripada memberikan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin penghalang utamanya ialah apabila kita tunduk kepada hawa nafsu, terlalu gairah untuk keinginan dunia hingga lalai daripada mengingati akhirat, serta mudah terpengaruh dengan persekitaran yang merosakkan dan jahil tentang urusan agama. Semua ini perlahan-lahan menjadi hati kita keras. Amal soleh terasa berat untuk dilaksanakan, manakala maksiat dirasakan ringan dan seolah-olah biasa dilakukan. Di zaman ini, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala mungkin menjadikan kita kelihatan asing di mata orang.
hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba, fatuba lil ghuraba." Islam bermula dalam keadaan asing dan ia kembali asing sebagaimana ia bermula, maka beruntunglah orang-orang asing. Al-ghuraba, riwayat Muslim. Justru kita mesti berbangga dipandang asing kerana memilih untuk patuh saat ramai yang sedang leka. Kita dipandang asing kerana ingin menjaga agama saat ramai yang menjualnya. Tetapi yakinlah, keberkatan itu sentiasa bersama orang-orang yang istiqamah walaupun dipandang asing oleh dunia. Bersempena Idul Adha ini, marilah kita suburkan semula semangat perlumanan yang kini dipandang asing. Korbankanlah segala bentuk hawa nafsu dan keinginan dunia dari yang melalaikan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Korbankanlah rasa keakuan, keselesaan dan kepentingan diri demi membentuk keluarga yang taat dan masyarakat yang sentiasa menjunjung syariat dalam membina negara yang sejahtera. Jangan sampai kita menjadi umat yang lalai, hanyut dengan kemewahan dunia sehingga akhirnya keimanan dan ketaatan kita sendiri yang terkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada hari ini kita dapat lihat kesatuan umat Islam yang luar biasa di tanah suci. Jutaan umat Islam dari pelbagai bangsa dan latar belakang berhimpun di Arafah dan Mina dengan memakai pakaian yang sama, mengerjakan ibadah yang sama, menghadap kiblat yang sama dengan satu tujuan yang sama, iaitu semata-mata ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyatukan para hamba-Nya yang datang dari pelbagai pelosok dunia tanpa hubungan darah, tetapi disatukan atas ikatan akidah dan iman. Inilah keunikan Islam yang tidak mampu ditandingi oleh mana-mana agama dan ideologi di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 92, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama tauhid ini ialah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku ialah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan kita umat terpilih lagi terbaik yang menjadi saksi ke atas umat manusia seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143 bermaksud, "Dan demikianlah pula sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad umat yang adil dan terpilih, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia tentang yang benar dan yang salah, supaya Rasul yakni Muhammad akan menjadi saksi atas perbuatan kamu semua." Demikianlah sebagai umat terpilih lagi terbaik, menjadi contoh teladan. Allah Subhanahu wa taala telah mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum melakukan pengorbanan dengan penuh, dengan menyerahkan seluruh jiwa, raga, masa, pemikiran dan harta demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan mereka bukanlah sifat sementara, bahkan berterusan hingga ke hari ini. Kita dapat merasai kemanisan nikmat iman dan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 111 bermaksud, "Sesungguhnya Allah telah memberi diri dan harta daripada orang yang beriman dengan memberikan syurga kepada mereka disebabkan mereka berjuang di jalan Allah. Lalu antara mereka ada yang membunuh atau terbunuh. Balasan syurga itu adalah sebagai janji yang benar daripada Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu merupakan kemenangan yang besar. Ganjaran syurga inilah yang mendorong para sahabat berlumba-lumba melakukan pengorbanan. Mereka memahami bahawa setiap sesuatu yang dikorbankan di dunia ini adalah pelaburan besar menuju akhirat yang kekal. Lihatlah bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, apakah yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Beliau menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Riwayat Al-Tirmizi. Begitu juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang membahagikan hartanya kepada dua bahagian, separuh untuk keluarganya dan separuh lagi diserahkan demi perjuangan dakwah Islam. Semangat pengorbanan ini seperti inilah yang perlu sentiasa dipupuk dan disuburkan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Kita mungkin tidak diminta untuk menyerahkan seluruh harta, tetapi kita dituntut untuk menyumbang sebaik mungkin dalam bentuk masa, tenaga, pemikiran dan kewangan demi memartabatkan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada pagi ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian kita, yaitu yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa pengorbanan yang hakiki ialah ketaatan mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat, walaupun ia menuntut sesuatu yang menguji jiwa dan perasaan, sebagaimana yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, umat Islam adalah mengorbankan segala unsur yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum ia menjadikan sebab kecelakaan kita di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah bersyukur dengan mengangkat syiar Islam melalui pelaksanaan ibadah haji ataupun korban bagi yang berkemampuan sebagai tanda ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menzahirkan semangat kebersamaan dan keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المسلمين وبشر المحسنين. Maksudnya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira, yakni dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berbuat baik. Surah Al-Hajj ayat 37. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam usaha kita membina keluarga yang harmoni, masyarakat yang bersatu padu dan negara yang makmur, semangat pengorbanan seperti yang ditunjukkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam perlu terus disemai dan dibudayakan. Sematkanlah semangat pengorbanan ini dalam setiap tanggungjawab harian kita dengan menjadikan hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih jujur dan ikhlas dalam menunaikan amanah, serta lebih peka dan prihatin terhadap keperluan dan kesejahteraan masyarakat di sekeliling kita. Jadikanlah Idul Adha ini sebagai titik tolak perubahan ke arah meningkatkan ketakwaan, memperkukuh hubungan sesama manusia dan memikul peranan masing-masing dengan penuh kesedaran sama ada sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ahli keluarga, jiran tetangga maupun ahli masyarakat. Tidak lupa juga untuk kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengerjakan ibadah haji di tanah suci agar dikurniakan haji yang mabrur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala pengorbanan yang kita lakukan dan mengurniakan kepada kita semua keberkatan, keampunan serta kekuatan untuk terus istiqamah berada di jalannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. اللهم آله العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة من ولي حديث سلنغور تقوى أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, rahmatilah dan pelihara para jemaah haji yang menjadi tetamu-Mu Duyufur Rahman pada tahun ini. Hindarilah mereka daripada segala kesulitan dan kepayahan sepanjang keberadaan mereka di bumi Mekah dan Madinah. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratuhum tijaratan lan tabura. Ya Allah, jadikanlah ibadah haji mereka ibadah haji yang mabrur, sa'i mereka sa'i yang diterima, dosa mereka dosa yang diampun, perbelanjaan mereka perbelanjaan yang tidak merugikan, wukuf mereka wukuf yang penuh keinsafan, dan kembalikanlah mereka ke tanah air dalam keadaan sihat dan keadaan selamat serta dipenuhi keberkatan. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Peliharalah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Kurniakanlah kepada kami pemimpin yang amanah, jujur dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Ya Allah, jadikanlah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam di negeri ini, berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum
serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbalna waj'al hadhihi 'idan mumtali'an bil khair wal barakati wal maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sallallahu alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Siapa awak? Siapa lagi? Ya. Kau nak gerak ni? Tengok. Telan je. Ini masjid ni. Oh ya.